laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah perayaan itu dengan pakaian yang baru, akan tapi perayaan itu adalah dengan siapakah yang imannya bertambah. Walaisal aid liman tajmalu bil libas war ruku, innamal aid liman ghufirat lahu dhunub. Bukanlah perayaan itu mereka yang memakai pakaian yang cantik dan juga tunggangan yang cantik, akan tapi perayaan sebenar adalah mereka yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sebenarnya proses di Al-Fatih ni, kejayaan kecil dapat SPM yang okey, ada pelajar syahadah, sebenarnya itu adalah hasil usaha bersama. And tiada one man show di Al-Fatih. Disebabkan ketua dia ke, disebabkan guru-guru yang sangat-sangat hebat ke, disebabkan mak ayah sahaja ke, tidak. Kita adalah tiga sinergi yang saling hidup antara sama kita dan lain. Dan juga saya menyeru untuk semua mak ayah, termasuk dengan diri saya juga, untuk mengekalkan proses ini. Dan juga kita percaya proses ini semua telah menghasilkan satu hasil yang besar.